Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung pada muka surat yang ke-55 Kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis. Muka surat 55. Ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan bertolong-tolong oleh kamu atas berbuat kebaikan dan atas rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bertolong-tolong atas berbuat dosa dan bermusuh-musuhan. Surah Al-Ma'idah pada ayat yang kedua. Baik, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang bertolong-tolong pada benda yang mendatangkan ketakwaan dan kebaikan. Jangan menolong pada perkara yang mendatangkan dosa dan yang mendatangkan permusuhan. Dua benda ini. Maka sangatlah besar kesalahan dan kejahatan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala, daripada pekerjaan lelaki yang mengikut kata isterinya di dalam menyalahi akan syariat. Seperti kata Hasanul Basri rahimahullahu taala. Baik, kita masih lagi membicarakan hukum suami ikut cakap isteri. Hukum seorang suami takut pada isteri dia, ikut cakap isteri ni. Tambah-tambah kita berada pada zaman akhir. Kadang-kadang fitnah dunia ni menjadikan suami ni tunduk pada isteri. Fitnah apa? Fitnah ni maknanya ujian. Ujian duit, ujian wang, nak menyara keluarga. Maka isteri terpaksa bekerja. Bila terpaksa bekerja, ramailah suami yang tutup mata. Pejam mata sebelah, tengok sebelah. Bukan tak tahu benda tu tak boleh. Tapi atas alasan cari makan. Maka dibiarkanlah isterinya mendedahkan aurat. Dia kata, Ustaz, saya dedah aurat waktu kerja. Waktu balik saya pakai tudung. Waktu kerja saya buka. Suami macam mana? Suami kata, tak apa, cari rezeki. Tuhan faham. Saya tengok, tuan-tuan. Satu hari saya masuk tempat kapal terbang. Masuk dalam... Bila masuk saya tengok satu perempuan pakai tudung, pakai baju kurung elok. Pergi masuk bilik staf. Saya lagi keluar pada bilik staf tu. Pakai skirt pula dah. Yang masuk tadi pakai baju kurung. Bila keluar, duduk di kaunter, pakai skirt. Saya ni jenis gatai mulut. Bukan gatai mulut. Tadi cantik masuk, pasal apa pakai macam ni? Waktu saya nak keluar. Dia kata ni uniform. Tak boleh pakai uniform macam tadi. Yang pakai baju kurung. Tak boleh, bos tak bagi. Suami macam mana? Suami kata tak apa. Tadi suami hantar tadi. Tadi suami kerja. Ni ship saya masuk. Kesian tuan-tuan. Kesian. Sebab tu fitnah di akhir zaman ni, dia menjadikan perbuatan-perbuatan macam tu baik. Kalau nak harap gaji suami tak cukup, Ustaz, berapa sen gaji dia, saya terpaksa lah top up, nak beli susu anak lah, sewa rumah lah, apa lah. Itu alasan umum. Tadi ada satu perempuan hantar mesej. Dia kata, Ustaz, saya pun nak pergi berjihad juga, nak naik kapal.
Yang hantar mesej ni. Lagi saya baca, marah dia pula. Dia pun nak berjihad kat, nak naik kapal kat. Saya kata tak apa. Lain kali saya cerita. Panjang cerita. Ada hukum. Sebab tu baru ni orang tanya dekat saya. Macam mana Ustaz? Protila ni. Saya kata bagus lah. Kita nak tolong orang, nak hantar bantuan. Terbaik lah tu. Janganlah benci pula. Tak suka lah, marah lah, kata macam-macam. Kita tak mampu buat. Jangan kata nak naik kapal. Nak naik sampan dekat Taman Tasik pun takut. Mereka sanggup pergi. Silakan. Cuma saya kata, ada 2-3 benda yang perlu diperbaiki. Supaya solid cantik. Apa dia Ustaz? Fikir-fikir sendirilah. Fikir sendiri tuan-tuan yang saya muliakan. Fikir sendiri, itu saja. Baik. Bagi hak elok betul-betul. The right man on the right place. The right woman in the right place. Cukup. Saya lagi marah saya pula. Ustaz tak sokong ke? Siapa kata tak sokong? Saya sokong. Tapi buat baik-baik. Kalau suami pergi sekali tak apa. Suami teman sekali tak apa. Pergilah laki bini 2 orang. Maka akan datang. Ustaz, kami berjihad Ustaz. Memang. Tapi kena cara dia. Nanti kita akan sebut. Tak faham lah Ustaz ni, jumuk lah. Sudah tuan-tuan. Mai pada hukum, jumuk pula dah. Biar orang lelaki buat kerja dia. Orang perempuan buat kerja dia. Baik. Maka berapa ramai hak suami diam, tak kata apa-apa lah. Abang redha. Dulu zaman P. Ramlee dulu, Kakanda di medan perang, Adinda di medan seni. Sekarang tu balik pula dah. Dia kena ubah tu. Bagi betul-betul cantik. Tugas kita melindungi, memberi keselamatan pada isteri kita. Jadi abang-abang jangan pula duk dengar cakap isteri tadi ni. Abang duk diam-diam, saya yang buat. Sudah. Kita baca ayat ni. Dia kata, besarlah kesalahannya. Besarlah kejahatannya pada Allah. Mana-mana suami yang mengikut kata isterinya di dalam hukum yang menyalahi syariat. Seperti mana kata Hasanul Basri, wallahi ma asbaha rajulun yuti'u imra'atahu fima tahwa illa kabba Allah finnar. Demi Allah, tiadalah pagi-pagi seorang laki-laki yang mengikut dia akan isterinya di dalam sesuatu yang disukai oleh hawa nafsunya, yang menyalahi melainkan menarikkan akan dia oleh Allah ke dalam api neraka. Kata Hasan Al-Basri, mana-mana suami yang ikut cakap isteri dia di dalam perkara yang disukai oleh hawa nafsu, maka makin dekatlah si suami tadi masuk ke dalam neraka. Macam saya katakan tadi. Kenapa awak pakai macam ni? Cari rezeki. Suami tak larang? Tak. Kenapa awak berlakon? Peluk orang sana, peluk orang sini. Suami awak tak jealous ke? Dia pun duduk di rumah tak buat kerja apa Ustaz. Kalau saya tak berlakon, dia pun tak makan Ustaz. Sudah entah ni. Tahun 1999. Tepatnya hampir tahun 2000. Ada satu orang, dia datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, boleh tak tolong nasihat adik lelaki saya? Abang tak boleh nasihat? Tak makan saman Ustaz. Kalau tak makan saman, makan penampur. Selesai masalah. Orang dulu-dulu makan penampur je. Baik budak tu. Sekarang tampar tak boleh, rotan tak boleh, berdiri atas kerusi pun tak boleh, keliling padang pun tak boleh, jemur tengah panas pun tak boleh, lalah rogol orang. Saya takut kita sekarang bukan melahirkan pelajar, kita melahirkan tuan. Sampai tak boleh marah, tak boleh rotan, tak boleh apa, rogol orang boleh pula entah ni. Ni dah tuan ke apa sekarang ni budak-budak sekolah ni entah ni. Jadi saya tanya dia, abang tak boleh nasihat ke? Tak makan saman Ustaz. Apa masalah dia?
Adik saya ada isteri. Okey. Isteri dia kerja GRO. Okey. Dia hantar. Okey. Sehari habis kerja, dia tunggu. Bawa balik naik motor. Biar betul bang. Takkan saya nak fitnah adik saya? Saya selagi saya tak tengok, saya tak percaya. Saya kata tak apa, malam ni abang main rumah saya. Abang ambil saya, kita tunggu lain kereta, naik kereta saya. Tak apa, dia buat tak jam. Kita duduk lain kereta. Tengok tempat kerja. Betul tuan. Tu adik saya. Tu bini dia. Habis-habis naik tu, adik dia balik. Saat lagi main pula. Tengah malam habis kerja shift pukul 2-3 pagi tu, jemput balik. Tuan-tuan nak kata apa? Alasan, saya bantu suami saya kerja. Layan jantan hidung belang berkaraoke, tuang arak kat jantan. Sian tuan-tuan. Baik. Kita marah tak laki dia? Marah. Marah ada isteri dia? Marah. Okey. Boleh tak kita stop pada dia? Boleh. Dia akan tanya pada kita. Kalau saya berhenti di sini, saya nak kerja apa? Ini soalan selalu. Saya ada 2 kes. Satu, tukang mandi, bukan tukang mandi. Ini tukang solek mayat. Mayat orang bukan Islam, dia solek. Bulan keranda bagi lawa, nampak cantik, pakcik tu. Saya tanya dekat dia, upah solek RM1. Dia ceritalah ikut rate ni ada type C, type B, type A semua. Bang, abang tak nak ke? Kalau kita berhenti kerja abang jadi tukang mandi mayat orang Islam. Dia kata, bersen, RM300. Tu pun bising. Yang ni tip lagi. Tapi bang, ini melibatkan agama orang bukan Islam. Kita tak boleh campur bang. Pendapatan abang ni saya tak kata haram. Saya takut jadi syubhah. Tak jadi syubhah, jadi haram. Man waqa'a fi syubhah, waqa'a fil haram. Tak, kalau Ustaz boleh bagi kat saya, satu orang, 2,000, 3,000 punya mayat. Saya berhenti kerja. Satu. 2. Di Tambun. Tuan-tuan ingat dulu, di Tambun ada jenis penyakit Japanese encephalitis. Nama dia Jepun, punya demam Jepun, selipar Jepun ke apa-apa ni. Nama dia Japanese encephalitis. Yang bila orang makan tu jadi cacat habis muka, mati semua. Isteri dia minta saya jumpa laki dia. Laki dia kerja apa? Jaga kilang babi. Duk kira berapa ekor keluar, berapa ekor masuk. Duk kira dalur. Sain semua, jalan. Gaji masa itu 1,700. Saya ingat dia kata kat saya, kalau Ustaz boleh bayar kat saya 1,700, saya berhenti kerja. Ini cabaran yang kita hadapi. Kita duk kata haram, 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 salah, salah, salah. Apa tawaran yang kita buat, alternatif yang kita buat, supaya mereka boleh berhenti kerja? Kita pun kerja dengan orang. Kita pun makan gaji dengan orang. Sebab kita tak ada perusahaan. Kita tak ambil hadis Nabi tu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang memberi manfaat pada orang lain. Bayangkan tuan-tuan, kalau ada orang Islam, ada bisnes dia sendiri. Dia boleh buka kilang makanan, dia boleh buka kilang handphone, dia boleh buka kilang pakaian. Tak ada orang kerja-kerja haram ni tuan ni. Masalahnya apa nak buat? Kita cakap ya haram, haram, haram. Yang halal mana? Kita duk kata pondan tu haram, 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 haram. Saya duk tengok dalam toktik temu ramah dengan orang lembut ni. Yang seorang duk di luar pagar, seorang duk dalam pagar hak lembut tu. Dah berapa lama dah buat kerja sini? Adalah setahun dia. Macam mana bisnes? Sebulan dapat berapa? Janganlah tanya. Nampak tu. Oh. Okey, tak payah je setahun. Sehari berapa? Adalah 200-300.
Dalam ramai-ramai orang, mana yang awak suka? Melayu ke, Cina ke, India ke, Bangla ke? Mana yang awak suka? Bangla lah bagus. Aku rasa nak cekik, tuan-tuan. Macam mana video temu ramah ni boleh lepas, tuan-tuan. Video tentang orang lembut menceritakan pengalaman dia melayan jantan sesama jantan. Kemudian budak tu panggil pula Bangla tu. Mari sini sekejap. You suka ke hitam? Ini hitam pemenawan, kata dia. Astaghfirullahalazim, tuan-tuan. Kita marah kat dia. Okey, kalau kita nak ajak dia tarik, berhenti daripada kerja haram tu, dia nak kerja apa? Ada orang datang jumpa, dia kata, Ustaz, saya ada 4 car wash. Kalau ada jumpa ustaz orang lembut-lembut macam itu, nak kerja, main kerja tempat saya. Saya ada 4 stesen car wash. Dia boleh kerja tempat saya, basuh kereta. Yang ni di Pahang. InsyaAllah. Ada yang kata, Ustaz, saya ada bisnes. Buat frozen food. Kari pap lah apa, cucu badak lah apa. Kalau ustaz ada orang nak kerja tu, ustaz recommend kat saya. InsyaAllah saya recommend. Ustaz, saya tak ada apa, Ustaz. Saya cuma ada kedai ikan, kedai makan. Ikan bakar lah apa. Kalau ada orang nak kerja, Ustaz, hak jenis macam tu, Ustaz mai kerja tempat saya. Alhamdulillah. Saya ada 35 orang. Orang-orang lembut macam tu sekarang. Jadi 35 orang. Kadang saya hantar dekat restoran sebulan, patah balik. Kenapa? Tak tahulah. Kenapa? Suruh kita jaga kedai basuh pinggan. Tapi tiap-tiap hari kena raba. Sudah, tuan-tuan ni. Hak tukang basuh pinggan sama-sama mereka raba pula, tuan-tuan ni parah juga. Sebab itu, tuan-tuan yang saya muliakan, kita boleh cakap haram. Kalau kita pisang adik dia, bang, abang bawa isteri abang, pergi kerja GRO ni abang, haram bang. Dia akan cakap benda yang sama. Kalau awak boleh gantikan pekerjaan isteri saya dapat 45,000 sebulan campur tip, saya berhenti kerja. Isteri dia akan cakap, tahu, laki kita pun tak bisin, dia duduk bisin kita. Kita tahulah jaga diri kita. Kita ada laki. Bukan kita buat apa pun, teman dia minum je. Dah langsung, naik pun, balik. Ni. Nabi kata apa? La yuflihu qaumun tamlikuhum mar'ah. Tidak dapat kemenangan oleh satu-satu kaum yang dimiliki mereka itu oleh perempuan. Nabi kata takkan berjaya mana-mana orang yang dikuasai, yang dikonquer oleh orang perempuan. Jadi abang-abang sebagai suami, tunjukkan kehebatan sebagai suami. Bukan kehebatan memukul, menerajang. Bukan kekuatan kita sepak isteri kita. Isteri kita bukan lawan kita. Kalau nak lawan juga, pergi lawan dengan Undertaker. Kalau rasa kuat sangat, pergi lawan dengan Rock Tang. Jojo orang pergi lawan. Isteri kita lembut, pengasih, penyayang. Yang bersepak dia bersepak. Berterajang dia bersepak. Dia jawab balik. Dia tampar saya dulu, saya tampar dia balik. La ilaha illallah. Isteri tampar abang tu, dia jago Muay Thai ke abang? Ada sebab dia tampar abang. Abang sebagai suami jaga, sabar. Inilah dia orang hebat. Yang menahan marah dia inilah yang kuat. Yang kuat tu bukan yang angkat besi berkilo-kilo. Yang kuat itu ialah orang yang sabar. Allah sebutkan dalam Quran tu. Uiddat lil muttaqin. Siapa dia yang boleh masuk syurga? Yang disediakan syurga. Allazina yunfiquna fis sarra wad dharra. Yang boleh membelanjakan harta dia, infak harta dia waktu susah, waktu senang. Wal kaziminal ghaiz. Dan orang yang menahan marah dalam hati. Inilah dia orang kuat. Ya nak pergi buat dekat isteri macam ni, siapa? Tu John Cena. Baik. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'isa abdan li zaujah. Binasalah dan jahatlah laki-laki
yang jadi hamba bagi isterinya. Baik. Bersabda Nabi SAW, kenapa yang jadi binasa seseorang suami yang dikuasai oleh isterinya? Kerana bahawa sesungguhnya apabila mengikut oleh seseorang lelaki akan isterinya di dalam sesuatu yang disukai oleh hawa nafsunya, pertama, dia akan menjadi hamba bagi isterinya. Tadi saya cakap, dia boleh hantar isteri dia pergi kelab malam. Sekejap lagi dia boleh pergi ambil. Pukul 2-3 pagi, kelab malam tutup. Besok pergi hantar pula. Pukul 2-3 pagi balik ke rumah, dia tidur. Besok dia pergi kerja. Balik kerja petang, lagi siap-siap pula nak hantar pula isteri dia pergi kerja. Tuan-tuan tengok orang macam ni di mana? Yang isteri ni kerja, perempuan joget. Yang suami dia masak. Sambil duduk bersolek di rumah, duduk isap rokok. Tuan-tuan nampak ni cerita kita duduk baca ni. Isteri dia kata, "Oi, mancis." Ingatlah cerita tu. Datanglah suami dia pakai topi tinggi. Pong, kau nak bunuh aku je bodoh, kata dia. Nama dia ahli mesyuarat tingkap. Ingat tuan-tuan. Yang isteri punya lawa, yang suami tu tompel, jadi tukang masak di dapur. Datang AK Jalani pula, takut bini. Ingatlah cerita tu. Yang isteri dia pergi duduk berjoget, dia duduk di rumah, tukang masak ni, yang Nabi duduk sebut ni. Pergi Ramli tiru cerita ni. Suami ni jadi hamba kepada isteri dia. Maka sesungguhnya binasalah ia kerana bahawa sesungguhnya Allah menjadikan isterinya itu seperti milik dalam pemerintahannya. Maka apabila miliknya oleh seseorang laki-laki akan dirinya, maka bagi kamu mengikut pula isterinya, maka sudah jadi terbalik pekerjaan kamu itu, yang penghulu menjadi hamba dan hamba pula menjadi penghulu, maka binasalah rumah tangga kamu. Sebab tu saya kata tadi, kita sebagai suami, tunjukkan wibawa sebagai suami. Apa dia wibawa sebagai suami? Nafkah, tanggungjawab abang. Duduk di rumah. Abang cari rezeki. Tak payahlah keluar. Simple. Berhentilah kerja. Pakai baju kebaya, tak tutup aurat pula, tu selok pergi ke paha ni. Abang tak setuju. Walaupun gaji mahal 12,000, biarlah gaji 1,700, janji boleh tutup aurat. Berhentilah Nanti kalau kita berhenti, kita nak makan apa bang? Allah sebut dalam surah Nuh ayat 10, ayat 11, ayat 12. Nanti kalau kita berhenti bang, macam mana bang? Sewa kereta, sewa rumah. Kereta 2 biji, elektrik pula tu. Sik baik minyak dapat murah sikit bang. Kalau tidak teruk belanja kita. Ni sewa rumah lagi bang. Ni anak kita nak sekolah bang. Koman-koman dapatlah saya bantu abang. Bantu-bantulah, tapi pendapat tu tak cantik. Kamu kena tutup aurat. Kamu kena hidang arak pula. Abang tak suka. Nanti saya dengan abang susah. Tak susah. Allah kata dalam surah Nuh ayat 10, faqul tustaghfiru rabbakum. Katakanlah, mintalah ampun pada kamu pada Allah. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah ni Maha Pengampun. Minta ampun, kata Allah. Lepas kamu minta ampun, apa Allah Ta'ala bagi? Allah Ta'ala akan turunkan hujan yang mencurah-curah. Lagi, apa yang Allah Ta'ala bagi? Allah Ta'ala akan mencukupkan harta kamu. Akan diberinya kamu anak-anak yang baik. Allah sebut dalam Quran tu. Kalau tuan-tuan nak murah rezeki, nak bagi keluarga cukup elok, harta benda elok, jawapan dia senang aja. Bertaubat kepada Allah. Kenapa yang hari ni kita pendapatan tak cukup, duit tak cukup, gaji tak cukup?
ada dosa yang masih kita kekal buat. Saya tak ada dosa, Ustaz. Saya kerja halal. Isteri saya suri rumah. Memang abang tak ada dosa. Abang kerja halal, cikgu sekolah. Tapi mulut abang haram. Abang maki orang, abang kutuk orang, abang fitnah orang. Saya tak pernah ngata ke orang, Ustaz. Memang abang tak pernah ngata, mulut abang baik. Tapi abang tu riak, takabur, ujub, semua dalam hati. Abang tak bersih hati perut. Saya bersih hati perut, Ustaz. Abang tak bersih hati perut. Bila abang merasakan bahawa abang lebih baik daripada orang lain, itulah kebinasaan untuk abang. Jangan perasan diri itu lebih baik daripada orang lain. Orang lain baju biru, baju hijau, baju batik, dia jubah merah. Dia rasa dia lebih baik daripada orang lain. Oh, bahaya. Nampak depan sekali jubah merah. Serban putih pula tu. Oh, hebat tuan-tuan. Jangan duk rasa kita ni hebat daripada orang lain. Mentang-mentang duk atas kerusi, meja, ada kamera pula 5-6 duk ambil gambar, kita rasa megah, merak. Hang rosak tuan-tuan. Taubat. Memang kita tak ada dosa mencuri, tikam nombor. Memang kita tak buat. Ni dosa duk rasa lebih bagus daripada orang lain. Nama dia apa? Ujub. Jadi kalau Allah kata engkau taubat, Allah cukupkan rezeki pada engkau. Nak kata apa? Kau taubatlah daripada buat benda haram tu. Taubat, betul-betul taubat. InsyaAllah Allah cukupkan rezeki dan Allah bagi anak-anak yang soleh pada kita. Nuh 10, 11, 12. Surah Nuh. Ayat 10, ayat 11, ayat 12. Terang-terang Allah Ta'ala sebut kelebihan orang bertaubat. Jangan takut untuk bertaubat. Jangan takut untuk putus rezeki yang tak halal. InsyaAllah Allah gantikan rezeki yang lebih halal. Baik, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Khalifun nisa fa inna fi khilafihin al-barakah. Bersalahanlah kamu, berbezalah kamu, jangan duk ikutlah kamu akan perempuan yang di dalam sesuatu yang disukai oleh hawa nafsunya, yang menyalahi akan syariat, kerana bahawa sesungguhnya di dalam menyalahi itu akan mereka itu mendapat barakah. Ini yang kita, orang laki-laki ni apa tanda dia dah kahwin? Banyaklah tanda dah. Setengah kata tanda laki-laki kahwin ni perut maju ke hadapan. Tengok perut pun maju ke depan ni kahwin lah tu. Itu kata orang, bukan kata saya. Salah satu tanda laki-laki tu dah kahwin, dia malas cakap. Dia beza dengan bujang. Dia malas cakap. Payah malas cakap saya. Itu tanda kahwin. Abang tak tegur abang dia. Payah saya tu nak kata apa, diam saja. Itu tanda-tanda kahwin. Jadi penyengat. Dia tambah dengan isteri dia. Lagi diam. Dengan orang lain riuh. Di kedai kopi tu cerita bab ular tedung selah. Ular tu kalau dia berdiri tu sama kepala kita. Cara dia cerita, tinggi. Dia patuk tu kena tang pelau. Cara cerita tu. Mai isteri dia mai. Abang! Balik tu kan. Ulak tinggal, selak pun tinggal. Yang ni garam pada tudung selah ni. Tu tanda-tanda dah kahwin tu. Penakut sungguh ni. Baik. Tu salah duk ikut sangat. Benda yang menyalahi syariat, jangan ikut sangat. Okey Ustaz, dia macam ni. Macam isteri, dia kena taat pada suami dia. Dalam ayat Quran juga dia sebut taatlah pada mak bapak. Baiklah dengan mak bapak. Jadi saya keliru Ustaz. Dengan suami kena taat, dengan mak bapak saya kena taat. Jadi macam mana Ustaz? Sebab ada yang kata bila dah kahwin kena taat dengan suami, mak bapak ada dah. Tapi dalam ayat Quran kata mak bapak kena buat. Saya jawab, perkahwinan itu tidak mengurangkan tanggungjawab. Ulang balik.
perkahwinan tidak mengurangkan tanggungjawab. Sebaliknya, perkahwinan itu menambahkan tanggungjawab. Antara ayat wabil walidaini ihsana, buat baik dengan mak bapak, tak bercanggah dengan hadis taatlah kamu dengan suami kamu. Kalau aku suruh manusia ni boleh sujud sesama manusia, nescaya aku suruh isteri sujud pada suami dia. Tapi pak saya tak boleh sujud. Dua benda ni dia tak bercanggah pun, betul lah tu. Dengan mak kena taat, bapak kena taat, dengan suami pun kamu kena taat. Tetapi yang taat pada bapak tadi apa? Taat pada mak apa? In jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm. Kalau mereka suruh buat benda syirik, buat benda jahat, buat benda salah, jangan taat. Minta maaf mak. Begitulah dengan suami tadi. Kalau dia suruh kita buat benda jahat, suruh kita buat benda haram, saya tak boleh taat abang, benda ni haram. Ataupun dia melarang kita berbuat baik pada mak dan bapak. Engkau isteri aku. Bila kahwin, bila marah tak sebut isteri lah, sebut bini. Kamu tu bini aku. Wah, nampak tengah marah. Bini kena ikut cakap lelaki. Faham? Bang, mak saya sakit. Bapak saya pun sakit. Saya nak pergi bela dia orang. Abang tak bagi saya bela pasal apa? Mak saya, pak saya. Sebab kau tu bini aku. Bini kena taat pada lelaki. Dalam kes ni tak wajib taat pada abang. Saya kena tiaga mak saya sebab mak saya sakit. Tak ada bercanggah. Maknanya ketaatan pada suami pun ada syarat, ketaatan pada bapa pun ada syarat. Tak wajib taat pada suami kalau arahan dia itu sesuatu benda yang melakukan kejahatan kepada mak bapa. Serupalah juga suami. Tak ada kebaikan pada suami ikut cakap isteri kalau percakapan itu menyusahkan mak bapak si suami. Tu nak ke mana tu? Tengok mak kejap. Mak demam influenza tadi. Dah tak influenza pasal apa? Abang pergi ke menjangkit kat abang pula? Abang pergi pun di hospital, dia kuarantin. Nak masuk pun pakai macam-macam, nulah inilah, bantau lah. Tak payah pergi, duduk diam-diam. Pergi sekali lagi, balik, tidur di luar. Tak pergi lagi tu. Nak ngenangkan tidur malam ni. Besok hospital telefon, mak awak dah meninggal. Macam? Perginya lah. Dia kata kalau kau ikut dia, jadi ikut lain. Tapi kalau menyalahi dia, jadi barakah dia. Baik, maka sesungguhnya orang yang takut akan Allah Ta'ala bahawa sesungguhnya hendaklah ia memeliharakan dirinya dan menjauhkan dia daripada mengikut kesukaan hawa nafsu isterinya yang menyalahi daripada syariat, kerana tiada seorang yang mengikut demikian melainkan Allah Ta'ala menurunkan balak kepadanya. Ada 15 perkara yang Allah Ta'ala akan menurunkan bala kepada kita apabila kita buat 15 perkara ini. Hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi daripada Ali bin Abi Talib. Iza fa'alat ummati 15 khaslatan halla bihal bala. Apabila berbuat oleh umatku akan yang 15 perkara, nescaya turunlah atas segala mereka itu balaknya. Baik, Nabi SAW menyebut, Iza fa'alat ummati 15 khaslata halla bihal bala. Bila umat aku melakukan 15 perkara ini, halal balak turun. Siapa riwayat? Imam At-Tirmizi daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ada yang mengatakan hadis ni dhaif. Jadi bila dhaif, tak boleh pakai ustaz. Siapa kata tak boleh pakai? Kalau tak boleh pakai, Imam Tirmizi tak tulis dalam kitab dia. Hari ini bila sebut saja dhaif, tolak tu. Tu pun tak apa hadis, sibuk nak tolak hadis.
Yang tak boleh pakai hadis palsu. Hadis dhaif bukan hadis palsu. Hadis yang boleh dijadikan pengajaran. Baik inzar, baik i'tibar, ambil. Tak ada satu pun ulama hadis yang berani tolak hadis dhaif. Cuma mereka tidak letakkan dia sebagai sesuatu yang menjadikan nas dalam hukum. Tapi untuk pengajaran buat. Sebab tu imam-imam hadis, ulama-ulama hadis, dia ambil hadis. Walaupun dia dhaif. Imam Ghazali ambil. Kita nak banding dengan Imam Ghazali, entahlah tuan-tuan. Macam Penang dengan Ipoh ke mak, jarak dia jauh. Orang sekarang tuan-tuan mengaji sikit saja. Dhaif! Dhaif! Cara sebut dhaif tu pun, dhaif jiddan. Dhaif. Hang tu dhaif. Tak makan nasi muntah. Tiba-tiba berani pergi cakap hadis dhaif. Tak boleh pakai. Hang belajar hadis dhaif tak boleh pakai. Kami belajar hadis dhaif boleh pakai. Masing-masing hormatlah. Kalau hang nak pakai hadis dhaif tak boleh pakai, hang pergi tempat hang belajar dulu. Pergi belajar hang dulu, hang belajar di mana? Apa pakai di sana? Depa tak pakai hadis dhaif. Kami di sini pakai untuk rujukkan sebagai inzar, i'tibar, bukan hukum. Kau belajar di tempat orang yang bawa kereta steering kiri. Kami di Malaysia pakai steering kanan. Tiba-tiba kau balik Malaysia, kau nak pakai steering kiri. Belaga tengah jalan. Kalau kau nak pakai steering kiri, pergi duduk tempat-tempat kiri. Taklah bergaduh. Kalau nak duduk juga, ikutlah resmi orang. Kami tak tolak dhaif. Kami tolak maudhu'. Dhaif untuk pengajaran, ambil iktibar. Silakan. Tapi kita tak jadikan sebagai suatu hukum. Nak ambil iktibar itu pun ada juga hadisnya. Ada juga syaratnya. Yang kata hadis dhaif ni. Syarat dia apa? Boleh dipakai. Bukannya terus dhaif pakai semua. Tapi jenis tak mau faham. Nabi kata apa? Nombor 1. Iza kanat al-maghnamu duwalan. Apabila adalah harampasan itu diambil dengan kekerasan. Wal amanatu maghnaman. Apabila amanah menjadi sebagai suatu rampasan. Nombor 1. Iza kanal maghnamu duwalan. Sebab tu kena kaji balik sistem-sistem yang mengambil hak orang. Mungkin sistem itu nama dia cukai. Kita takut bila cukai itu dibuat dengan cara yang tak betul, Allah turunkan bala pada kita. Okey, kaji balik. Nampak macam tak kena ni sistem cukai ni. Minta ulama-ulama tegur. Para mufti, cendekiawan agama tegur. Jangan kita duk ambil sistem daripada hak bukan Islam sebagai syarat untuk mengambil alih cukai, memperkenalkan cukai dan sebagainya. Yang awak ambil itu ialah daripada rakyat. Dia kerja siang malam pagi petang. Dia penat, dia letih. 1. Awak ambil cukai. Boleh ambil, tapi macam mana syarat dia? 2. Awak ambil cukai daripada orang lain. Boleh. Tapi apa manfaat yang awak bagi pada pembayar cukai? Dia kerja siang malam, pagi petang, teruk buat bisnes bilion juta lah. Apa manfaat untuk dia? Selalu kita dengar perkataan, kita mengambil daripada orang kaya. Kalau buatlah puak-puak ni tak mau kerja, berhenti bisnes, mana kau nak dapat duit hasil cukai? Ini semua hak cukai ni, pembayar-pembayar ni semua kena potong. Habis tu dia tanya, kami bayar cukai untuk apa? Langsung tak ada keistimewaan. Adakah nak menjadikan semua orang tak bekerja, semua duk tunggu subsidi saja? Maknanya sistem itu kau ambil daripada orang kaya, kau ambil, kemudian orang kaya tak ada apa.
Kemudian dibenci pula orang kaya. Kalaulah orang kaya ni tak bayar cukai, mana nak dapat beratus bilion tuan-tuan. Sebab tu Nabi sebut dalam sini. Perbaiki balik kalau ada benda yang tak betul. Bincang balik dengan ulama. Bincang balik supaya sistem percukaian itu tidak mendatangkan balak kepada kita. Kerana doa-doa daripada orang yang ni, yang terasa dizalimi ni, doanya mustajab. Seolah-olah pembayar cukai orang kaya-kaya ni jahat sangat. Dan menggalakkan kita ni terus duduk kerja. Kita nak bagi pada orang ni. Ni hak kerja tua-tua ni apa? Nombor 1. Nombor 2. Dan apabila amanah itu menjadi rampasan, tanggungjawab, kerja, jawatan, berebut pasal apa? Ghanimah. Maghnaman, ghanimah, rampasan. Bila perang, dia ada hantar rampasan. Yang tu yang duk rebut tu. Macam-macam benda nak dapat ni. Hak sana, hak sini, allowance sana, gaji sini, ni. Berebut. Tak larat pun pergi suara kepala juga. Nak berebut juga. Tak larat sungguh lah. Naik tangga pun berhenti 10 kali. Nak lagi entah ni. Kita kata sudahlah. Bagi kat orang lain pula lah. Dah. Seolah-olah jadi orang politik ni. Sampai ke mati. Orang bukan Islam tak macam kita. 2 penggai pegang jabatan, dah orang lain pula. Kadang-kadang sepenggai pegang jabatan, orang lain pula. Yang kita ni lah, ni bukan kita di sini, bukan di sini. Maksudnya di Afrika ni. Nombor 2. Nombor 3. Wa zakatu maghraman. Dan apabila zakat itu menjadi pemiutang. Saya syukur tuan-tuan. Sebab saya terlibat jugalah kerja-kerja zakat ni. Dulu ada orang cakap, pejabat zakat ni simpan duit lah, simpan duit zakat lah. Saya bukan jenis dengar. Dengar saya dengar. Tapi saya pergi. Saya tanya. Saya tanya dengan CEO. Saya tanya dengan bos dia. Saya tanya dengan pegawai dia. Betul ke Ustaz? Kata duit zakat ni, pejabat zakat simpan. Betul ke Datuk? Katanya pejabat zakat ni simpan zakat. Betul ke Tan Sri? Katanya duit zakat ni pejabat zakat simpan. Dia kata, mai. Dia tunjuk kat saya. Ni Ustaz ni perolehan tahun lepas. Ni perolehan tahun lepas. Ayat ni kita dah belanja semua. Ni hak kita nak bayar tahun lepas. Yang kita nak bayar ni Datuk, tak cukup lagi dengan pendapatan kita. Mana yang kami simpan? Kami bagi semua tak? Dah saja tanya, abang. Jadi saya ni tak percaya agak tu saya mai tanya Tan Sri. Ni Pak. Tak cukup Ustaz. Sebab tu kita ligat dan ligan Ustaz bayar zakat. Dia kata hak nak dapat orang susah saja ni 35,000 orang sebulan. Yang memang fakir betul. Asnaf fakir. Tak, dia kata kat saya pula. Habis tu kenapa tak bagi joran? Suruh mereka pergi mancing. Cuba jadi macam petua orang Cina. Kalau ada orang minta, bagi dekat dia joran, bagi dia umpan, suruh dia pergi mancing. Bagi dia usaha. Dia kata yang tu ada juga. Kita bagi dia mesin rumput, kita bagi dia mesin tebu, kita bagi dia mesin jahit, kita buka kat dia kedai gunting rambut, ambil kontainer, letak dekat masjid, buatkan kedai gunting, bagi asnaf berniaga. Yang tu ada Ustaz. Yang 35,000 ni, yang kita kena bagi. Pasal apa? Tak boleh buat kerja, takkan nak bagi joran kat dia. Lumpuh. Tuan-tuan nak suruh orang lumpuh gunting rambut tuan-tuan? Biar betul. Tak boleh nak buat kerja apa. Tangan duk lumpuh dah. Mata duk lipat-lipat. Abang, ni jalan ikan. Depan tu ada sungai. Abang pergi berjalan lah. Dengan dia, bomba main cari pula lepas tu tuan-tuan. 35,000 Ustaz. 2 juta tang situ saja. Setiap bulan kena bantu. Elektrik dia, rumah dia.
lampin dia. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah di Malaysia ni zakat kita ni tersusun dengan baik. Asnaf boleh jadi pembayar zakat pula. Latih saya buat 4 kali dah. Dengan asnaf ni, latih ni. Yang meniaga kek, yang meniaga ni jelly, yang meniaga ni, latih. Hari ni dah jadi pembayar zakat. Ada yang dapat bot, tangkap ikan. Jadi pembayar zakat. Ada yang dah jadi driver van kilang. Ni apa, tokek van kilang. Dah ada van dah. Dulu driver ya, lah ada van dah. Depa pula bayar zakat. 4 kali dah saya buat tuan-tuan. Dengan pejabat zakat satu negeri. Seronok tuan-tuan. Depa pula rasa bangga sebab depa ni pembayar zakat. Alhamdulillah. Keluar daripada kepompong kemiskinan tadi, zakat tu. Tapi nak tak nak, ada tak yang kena tolong 24 jam? Ya. Tadi saya sebut, satu negeri saya 35,000 yang terlantar. Yang terlantar. Yang memang tak boleh buat kerja, yang sebatang kara, yang buta, yang lumpuh, yang cuci darah. Baik, maksud dalam hadis ni apa? Apabila duit zakat disimpan dan tidak disegerakan bagi kepada orang, dia ambil untung daripada duit zakat macam hutang. Untung dulu. Labur ke, buat pelaburan ke apa ke, bisnes dulu, ambil duit zakat buat pelaburan. Kemudian baru pulangkan pada asnaf. Kalau itu yang awak buat, bala akan sampai pada awak. Pada negeri awak. Waz-zakatu maghraman. Yang keseterusnya, yang keempat. Wa ata'ar rajulu zaujatahu. Apabila adalah mengikut lelaki akan isterinya. Ta'at. Isteri nak dedah aurat, diam. Isteri nak buat benda dayus, diam. 3 orang yang tak akan cium bau syurga. Salah satun la yadkhulul jannah. Wala yajidana rihaha. Dan tak akan cium bau syurga. Tak akan cium. Apa dia? Mudminun khamrin. Orang yang mengekalkan minum arak. Tak akan cium bau syurga. 2. Wa aqqa ummahu. Uququl walidain. Orang yang derhaka pada mak bapak tak akan cium bau syurga. 3. Dayus. Membiarkan isterinya, meredai isterinya melakukan maksiat. Nama dia apa? Dayus. Tak akan cium bau syurga. Macam mana yang kata dayus? Membiarkan isterinya duk campur dengan lelaki. Atas apa benda pun. Berhati-hati. Nah, hukum ikhtilat tu kena ada tu. Yang keseterusnya, yang kelima, wa aqqa ummahu. Apabila dia derhaka pada ibunya. Yang ni bersepah ni tuan-tuan. Zaman sekarang bersepah ni tuan-tuan. Pak saya nak menikah, lawan mak. Pak saya rasa pandai, lawan mak. Pak saya dah kerja besar, lawan mak. Kata maknya bodoh lah, mak dia tak reti lah, mak dia lah. Lala bunuh mak. Ambil cangkui, bunuh mak. Ambil pisau, tikam mak. Pasal handphone je tuan-tuan. Di sekolah saya tu ada 170 orang. Orang tua-tua. Maknya sakit pun tak datang tengok. Mak sakit. Mainlah tengok. Kita telefon. Dia boleh cakap dekat kerani saya, pegawai saya. Awak tak tahu ke saya dekat Johor ni? Dia cakap macam tu tau. Kita khabar mak awak, mak abang sakit, mak encik sakit. Sekarang dah ada kat Wat. Keadaan dia tak menyeronokkan. Dan awak tak tahu kita kat Johor je. Habis tu apa masalah Johornya? Balik je lah. Sekarang kereta api pun dah ada, ETS pun dah ada, kereta terbang pun dah ada, balik je lah.
Minyak mudah murah, nak apa lagi? Apa alasan lagi? Kalau jam, ETS ada. Tak larat buat kereta, bike express ada. Malah naik bike express, takut langgar dengan signboard. Naik bike terbang. Ni mak awak. Oh. Saya bila kerani saya cakap macam tu, saya sebab aku tak telefon. Kalau aku telefon, sebab hang telefon. Ni. Tanya bila nak mati. Saya tak boleh lupa tuan-tuan, satu orang dia campak dekat saya. Ni 3,000 Ustaz. Saya tahu mayat bapak saya diuruskan. Ni 3,000. Pandai-pandai Ustaz. Gini dia bapak. Macam kawan dia. Yang saya tahu, siap. Nama kata nak mandikan bapa, nak tolong usiram dak, nak tolong lapik kain dak, nak tolong angkat jenazah bapa dia daripada tempat mandi pindah ke tempat kapan dak. Nak kata teman dalam van mayat pun dak. Allah. Yang kelimanya, wajafa abahu, dia benci bapa dia. Dia kata wabarra sadiqah. Yang keenamnya, dia berbuat baik kepada kawannya. Wabarra sadiqah. Wabarra itu maknanya baik, bukan kebencian. Wabarra sadiqah, berbuat baik dengan kawan. Wajafa abahu, benci pada bapa dia. Terbalik. Dekat mak dahaka, dekat bapa benci, dekat kawan geng. Macam ni je sekarang. Tinggal mak bapak. Ni saya tengah settle satu kes. Baru masuk hari Jumaat lepas. Apa kes? Anak perempuan. Lari dengan perempuan. Tinggal mak bapak. Yang perempuan yang lari itu, perempuan tulen. Yang dia ikut tu, perempuan nak jadi jantan. Nama dia tomboy. Pengkit. Tak tahu Ustaz, makcik tak tahulah pergi mana Ustaz. Bukan tak semayang Ustaz. Semayang anak makcik tu. Makcik hantar sekolah agama Ustaz. Tapi tak tahulah apa dia benderem dek tomboy tu. Tak tahu dah Ustaz. Ustaz tolonglah Ustaz. Macam mana nak buat Ustaz? Saya kata macam ni lah kau. Dia ada satu ayat dalam Quran. Surah Al-Hijr. Ayat 47. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Baca ayat tu. 47 kali. Bismillah 7 kali. Al-Fatihah 7 kali. Bismillah 21 kali. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul arshil karim. Baca sekali. Kemudian ambil ayat daripada ayat yang saya bacakan tadi. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Surah Al-Hijr ayat 47. Surah Al-Hijr ayat 47. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururim mutaqabilin. Ayat 47, kau baca 47 kali. Habis 47 kali kau doa. Ya Allah, sebutlah nama anak tu. Lembutkanlah hatinya ya Allah. Ingatlah pada mak bapak dia ya Allah. Baliklah dia pada kami ya Allah. 47 kali. Kalau saya baca pun, saya baca yang ni juga. Kalau akak baca lagi bagus. Sebab akak mak dia. Lagi mustajab. Yang ni yang saya baca pada Datin. Anak dia duduk di New Zealand. 30 tahun tak balik.
Minta saya buat. Mak dah tua. 20 tahun dekat 80 dah. Tak balik-balik. Pergi belajar tak balik dah menikah. Saya kata Datin buat je lah. Lepas 2 minggu buat balik anak dia. Dengan menantu Mak Saleh, dengan anak Mak Saleh balik. Telefon saya, seronok Ustaz balik. Alhamdulillah. 3 minggu dia telefon pula Ustaz. Anak saya ni tak balik-balik ke New Zealand Ustaz. Oh sudah Ustaz. Kenapa pula hari tu komplain tak balik? Lah dah balik pun komplain juga. Tak balik-balik Ustaz, jemur letih ni apa. Tahu tak apa. Adalah sebab Allah tak bagi balik tu makcik oi. Dengan pakai seluar pendek jantan perempuan duduk dalam rumah ni apa ni Ustaz tak tahu apa tak larat serabut mata Ustaz ya. Pulang masjid saya baca doa. Tu makcik nak suruh buat apa pula? Ustaz ajarlah pula macam mana cara nak suruh balik pula sana. La ilaha illallah. Pening kepala Ustaz ni. Baik, surah Al-Fatihah 7 kali. Kemudian Bismillah 21 kali. Kemudian ya, baca la ilaha illallah al-azimul halim sekali. Kemudian baca surah Al-Hijr ayat yang ke-47 kali. Insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Yang ke-8. Yang ke-8. Dia sebut kepada kita yang ke-6 tadi tentang benci, baik dengan kawan dia, wabarra sadiqah. Yang ke-7 wajafa abahu, dia benci kepada bapa dia. Yang ke-8 wartafa'atil aswatu fil masajid, terangkatlah dirinya atas segala saudara di dalam segala majlis. Dia sebut di sini dalam majlis, dalam hadis sebut masjid. Wartafa'atil aswatu fil masajid. Dalam hadis. Di sini dia tulis makna dia, terangkat dirinya atas segala saudaranya dalam segala majlis. Yang dalam hadis masjid. Cuba bagi tahu tuan-tuan, masjid mana tak riuh sekarang? Masjid mana tak bergaduh? Cakap apa? Cakap apa? Gaduh masjid. Robot jawatan. Satu. Ustaz pula bergaduh. Gaduh segala ustaz. Ustaz ni kata macam ni, ustaz ni kata macam ni. Oh, yang orang Palestin tu dibunuh, dibom. Punya hebat kena ujian orang Palestin. Gaduh, tembak, bunuh, sembelih, semuanya ada. Jahat tuan-tuan golongan Zion ni. Yahud jahat. Punya hebat tu, tiba-tiba ustaz di Malaysia duk cerita baca sadaqallahal azim tu Nabi tak buat. La ilaha illallah. Sadaqallahul azim tu Nabi tak buat. Buat apa? Lah. Yang dunia hari ini bercakap tentang kezaliman, keganasan, penindasan. Mai kita duk mengajar ni, cerita bab tahlil, la ilaha illallah. Hang nak buat tak buat sudah. Dahsyat. Buang masa. Benda itu khilafiah sampai kiamat tak selesai. Masing-masing ada dalil. Hang nak pakai, tak pakai sudah. Pelik-pelik zaman sekarang. Nabi tak buat, Nabi tak buat, Nabi tak buat. Habis itu Nabi mengajar ke dekat sahabat ilmu tajwid? Ma'rik li sukun. Ada Nabi ajar? Ada tak Nabi ajar kat Umar Al-Khattab. Umar, ni ma'rik li sukun ya. Hujung sekali ma'rik li sukun. Boleh baca 2, 4 dengan 6. Ada Nabi ajar? Mak lazim kalimah musaqqal. Tak ada dalam hadis. Itu yang tuan-tuan duk belajar tajwid tu. Neraka. Bid'ah. Ni tuan-tuan duk baca Quran ni, baris-baris. Zaman Nabi mana ada baris? Nak kata bid'ah? Janganlah cakap bid'ah. Benda ni tuan-tuan kena buka dalam Quran, buka dalam hadis.
Dia kata apa? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berhimpun sesuatu kaum di dalam rumah daripada mana-mana rumah Allah. Apa dia orang buat? Mereka membaca kitab. Wa yatluna kitab Allah. Mereka membaca ayat Allah. Wa yatadarasunahu, dan mereka bertadarus Quran itu. Nampak? Maka bila kata yatluna kitab Allah, mereka yatluna kitab Allah. Yatlu tu apa? Asal daripada perkataan utlu. Utlu. Apa dia utlu? Mengkaji, meneliti, memikir, membuat. Itu nama dia utlu. Dia bukan iqra'. Iqra' baca ya. Iqra' baca. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum. Itu baca. Iqra'. Utlu tak? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya tu apa? Wahai. Panjang ke pendek? Panjang. Sebab apa panjang? Sebab dia mati jumpa dengan alif. Ya. Panjang. Jadi kalau panjang macam tu, apa tanda dia? Tak tahu, mana makcik tahu. Kalau makcik tak tahu, kita bubuh. Di atas alif tu kita bubuh tanda ombak. Tanda ombak. Ya. Jadi makcik kalau ada ombak macam ni, makcik baca 4. Boleh tak makcik baca 2? Boleh. Tapi kita ambil lah 4. Kalau makcik nak baca 2, ya ayyuhallazi boleh. Tapi panjanglah bagus. Ya ayyuhallazi. Itu nama dia apa? Allazi ni apa? Allazi ni ya ni mati. Baris di bawah mati pula. Tak ada mati. Nama dia mat asli. Nama dia mat. Mat tu apa? Panjang. Asli tu apa? 2 harakat. Kebiasaannya 2 sahaja. Jadilah dia mat asli. Macam mana nak tahu bacaan dia panjang? Di atas ya tu tak ada titik. Di atas ya tu tak ada baris. Di atas ya tu tak ada apa-apa. Dia kosong saja. Ya titik 2 di bawah saja. Itu tandanya mat asli kena baca 2 harakat. 2 harakat kan rakaat. Rakaat semayang. Makcik 2 harakat. Itulah nama dia utlu. Maka nak bagi orang faham tadi, nama dia apa? Tajwid. Dia ambil daripada hadis tadi. Macam mana nak melazimkan supaya orang baca bagi betul. Kebijaksanaan awak lah supaya orang tadi betul. Maka diperkenalkan ilmu tajwid. Nabi kata apa? Sauf sufufakum. Luruskan saf awak. Sayyidina Umar bawa tongkat. Nak meluruskan saf. Dibawanya tongkat. Siapa? Pakat lurus sembahyang ni. Kalaulah Tok Imam masjid ni bawa tongkat nak meluruskan tuan-tuan, agak-agak Tok Imam tu kenapa? Nampak itu pintu besar, hilang Tok Imam tu. Sebab tu, bijaknya kita zaman sekarang tak payah buat tongkat dah. Buat saf. Ni saf. Zaman Nabi ada saf macam ni? Tak ada. Zaman Nabi ada sejadah macam ni? Tak ada. Zaman kita buat, takkan saf macam ni bid'ah. Inilah kebijaksanaan supaya orang lurus. Di mana salahnya? Tak, Nabi tak buat. Bongkarlah sejadah kapet. Bongkar semayang atas simen. Simen pun bongkar semayang atas pasir. Janganlah jadi itu. Yang tak boleh diubah ialah semayang. Subuh tetap 2. Maju macam mana pun. Haji tetap di Mekah. Maju macam mana pun. Pelaksanaannya sahaja. Naik kereta ke, naik bas ke, naik lori ku suka hang. Cara nak pi. Nak bagi ke, tawaf naik bagi ke. Ustaz boleh tak saya tawaf? Tak naik bagi, tak naik berjalan. Tuhan naik apa? Naik kursi roda. Saya pusing ke atas tu naik kursi roda. Sikit. Gini. Boleh tak Ustaz? Tak faham buat lu, lepas tu kita cari jalan. Nak jawab hukum tu. Macam-macam zaman sekarang ni. Maka jadilah masjid tempat bergaduh.
Yang AJK cara AJK, yang ustaz cara ustaz, jemaah cara jemaah. Yang meniaga cara meniaga. Saya kadang-kadang naik malu. Saya tak ada wakil meniaga. Saya tak ada wakil meniaga. Wakil nak jual barang-barang apa tak ada. Produk saya semua orang buat. Ni mai ceramah masjid, saya tengok satu orang duduk meniaga dekat pintu masuk masjid. Saya kata, pasal apa meniaga kawasan masjid? AJK kata, ini wakil ustaz kan? Hai dak ni bukan wakil saya. Dia kata dia wakil ustaz. Dak saya tak ada wakil apa. Siapa dia wakil ni? Sampai menipu. Hari ni berapa ramai yang meniaga. Siapa yang nak beli saya punya? Dalam masjid bang. Mencari benda hilang pun tak boleh menjerit. Nampak tak anak kunci motor saya pun tak boleh menjerit. Ni masjid. Ustaz, apa pendapat ustaz orang main ya hana qasidah dalam masjid? Apa pendapat ustaz? Nah. Pakat do pompang. Apa pendapat ustaz? Yang tu kuliah yang akan datang. Ingatkan jangan lupa tuan. Nah. Pakat duk menasyid nyanyi qasidah tu. Apa pendapat ustaz? Bulan depan insya-Allah. Kalau dipanggil tak dipanggil tak boleh kata apa. Yang ke-9. Wa kana za'imul qaum arzalahum. Adalah penghulu bagi segala kaum adalah yang terlebih hina pada mereka. Yang jadi penghulu, yang jadi orang besar, yang jadi pemimpin ni yang paling buruk sekali. Itulah yang diangkat. Yang keseterusnya. Wa ukrimar rajulu makhafata syarrih. Takut seseorang kepada orang itu kerana jahat dia. Duk diam sudahlah, lagi dia. Dia susah kata apalah jahat. Tu susah kata apalah, tu susah kata apalah. Saat lagi habis bisnes kita. Tu susah kata apalah, tu susah kata apalah. Pakat diam semua. Pasal apa? Dia jahat. Kalau kita kata kat dia saat lagi dia buat see you in court. Diam terus. Ustaz diam, tok guru diam, ulama diam, semua diam, takut. Tak boleh kata apa. Lah tuan-tuan nak kata apa? Berani tuan-tuan kata? Jadi dah hari ni. Maka maksiat pun didiamkan, kejahatan pun didiamkan. Tapi ustaz, ya, maksiat didiamkan, kita tak tegur maksiat. Tapi ustaz jangan lupa, kita benda-benda baik kita buat. Apa dia benda baik? Cek apa? Macam ceramah apa semua kita buat majlis cinta Rasul apa semua kita buat kan. Cuma yang mungkar-mungkar tu memang kita tak cegah lah. Tapi kita buat. Yang mana? Yang baik-baik kita buat. Yang tu baliklah kepada kata-kata usul fiqh. Apa kata-kata usul fiqh? Dia kata inna daf'al mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kata dia apa? Menghilangkan segala bentuk maksiat itu adalah lebih diutamakan daripada melakukan hal-hal yang mengundang kebaikan. Seperti zikir dan istighasah. Menghalang kejahatan, mencegah kemungkaran lebih afdal daripada membuat benda yang baik seperti yang saya sebutkan tadi. Habis beratus ribu, tapi benda maksiat tak dilarang. Halang maksiat tu dulu. Itu lebih utama. Sampai tahap macam itu, tuan-tuan. Baik, kemudian kita sebut. Yang ke-11. Wa syuribatil khumur. Banyak diminum arak. Yang ni masalah cakap ke dalam lah. Orang Islam tak boleh terlibat dengan arak. Majlis arak tak boleh duduk. Ustaz, ya. Tadi Ustaz cakap, kalau majlis arak, kita orang Islam tak boleh join. Saya naik kapal terbang,
dalam kapal terbang tu hidang arak. So soalan saya, adakah saya perlu terjun pada kapal terbang tu? Silakan bang, silakan. Yang abang cerdik ingat pasal apa? Saya naik daripada Australia. Duduk sebelah saya Mak Saleh. Saya pakai kepiah ketayak tu. Ini berlubang-lubang. Mak Saleh sebelah. Dia duduk tidur. Dia orang pula offer kat dia. Dia tak minta pun. Dia tak minta. Dia pun offer. You mana? Oh, cara pegang tu. Tuan-tuan faham lah cara pegang apa? Saya pula duduk sebelah saya pula. Sudah. Kena buka pintu kokpit ni, kena buka ni. Takkan nak buka. Dia tak minta. Yang awak offer tu pasal apa? Air mineral ada, fresh orange pun ada, semua ada. Bagi itu sudah. Lain dia minta. Lalu saya salam dengan dia tak? Saya salam dia, saya cerita kat dia, saya buka Facebook saya. Oh, really? Oh, saya kata dekat dia, I'm an actor also. Oh, really? Dia bila sebut actor tu, dia sebut kawan dia hak mati dah. Yang jadi jahat tu nama apa tu? Hak pakai apa crown apa nama dah? The juggler, the has apa nama? Head the juggler nama lupa. Kawan dia yang berlakon jadi crown tu, apa nama dia? Jadi puppet tu. Jadi clown tu. Yang jadi je mati ke dia. Oh tu kawan dia. Oh. Lalah dia tak minum arak. Dia pulang balik. Pasal saya cakap, I'm Muslim scholar. I'm a preacher. Oh. You know I'm Muslim? We don't drink any liquor. Oh, alright, I understand. Dia pula understand. Ni kita pula join pula. Sedar? Oh, sudah. Yang sekali tu, naik ke terbang Arab pula. Bukan Mak Saleh sebelah saya. Arab sebelah saya. Dia boleh minta, tuan-tuan. Arab. Sebab tu saya dengan orang sikit saya tak respect. Mampu hang. Depan kita cakap elok. Naik terbang terbang. Pihak Nyai, pihak Bali, mereka lebih. Minum Arab. Saya tengok. Tuan. Sekali kalau kita kata haram, sekali tumbuk atas terbang tu pula. Saya tengok, saya tutup hidung, saya tengok. Tutup hidung tu dia tahu. Kita tak suka bau masam tu. Tapi dia jenis bodoh. Sebab mereka ni rasa, mereka sekali pergi Mekah, mereka tobat clear. Bila transit, nak sambung pula penerbangan ke Saudi. Seat yang sama, orang yang sama, flight yang sama. Dia minta lagi sekali. Minta arak lagi sekali. Tuan-tuan tahu pramugari kata apa? Tak dibenarkan. Sebab apa? Sebab kita nak pergi Saudi. Saudi tak benar jual arak. Hak tadi boleh. Oh. Nampak. Sebab tu kita orang Islam ni lah. Walaupun kita lahir di kepala batah. Kita tak fasih cakap Arab. Kita taklah Arab. Walaupun kita pakai jubah merah. Tapi kita tak bangga langsung dengan Arab. Sebab tu orang Islam ni, kebangkitan Islam daripada belah kita. Tuan-tuan duk pergi negara Arab, saya tanya sekali. Tuan-tuan masuk kampung mereka ke, ada kuliah maghrib ni? Ada. Yang banyak Masjidil Haram. Masjid-masjid lain. Hak pengajian kita di Pulau Pinang saja malam ni tuan-tuan. Agak-agak operatif masjid. Surau yang buat program. Mudah-mudahan Allah berkat negeri kita. Negara kita tuan-tuan ni. Ni. Hak kita duk baca ni. Tempat lain tuan-tuan ni. Kemudian yang ke-12. Walau bisal harir. Dipakai pakaian sutra.
Yang ke-13, wattukhizatil qainat. Diambilnya perempuan buat menyanyi. Wal ma'azif. Dan banyaknya muzik dimainkan. Wala ana akhiru hazihil ummatu awwalaha. Telah melaknat orang-orang sekarang akan orang-orang yang terdahulu. Orang sekarang melaknat, benci pada ulama terdahulu. Hari ini jadi dah. Boleh kata Imam Syafi'i tak kena, Hanafi tak kena, Imam ni tak betul, Imam ni tak betul. Yang betul dia. Zaman dulu tak betul, tak betul, tak betul. Dia tak betul, tak betul. Kita aja betul. Duk kutuk orang dulu. Maka Nabi kata, bila jadi benda macam itu, falyartaqab. Maka kata Nabi, falyartaqabu. Tunggulah. Anda zalik, di sisi kamu, rihan hamra, angin berwarna merah. Au khasfan, gempa bumi. Au maskhan, atau kamu akan diubah menjadi rupa anjing dan rupa babi ataupun yang buruk. Maka bila 15 perkara ini dilakukan, ada 3 balak yang akan sampai. Pertama, rihan hamra, angin berwarna merah. Bukan jubah merah. Lain tu jubah merah, lain abang kita ni. Siap oren ni. Angin merah tu apa? Angin yang membakar. Yang bawa api hidup menyala. Rihan hamra tu apa? Cuaca panas. Rihan hamra tu apa? Penyakit yang menjadikan orang lumpuh, tak boleh bergerak. Jadi banyak orang yang jadi rihan hamra, angin ahmar. Macam-macam pendapat yang mengatakan tentang rihan hamra. Yang kita faham hari ini, api yang membakar, panas yang membakar, hutan terbakar, rumah terbakar. 2, au khasfan, gempa bumi. Tempat yang tak ada gempa dia mai, tempat yang dah ada gempa lagi dia mai. Yang tak pernah kita dengar gempa bumi bergoncang rumah kita. Dan yang ketiganya, bertukar menjadi rupa anjing dan rupa babi. Takkan bertukar dah manusia ni. Di antara kelebihan umat Nabi Muhammad, dia tak macam umat dulu. Nabi Muhammad doakan, tak jadi macam umat dulu pada umat dia, ya Allah makbul. Habis tu dalam hadis ni tukar jadi rupa perangai. Rupa jadi anjing. Ni tengok anjing. Mana pernah puas menjilat. Cuba tengok anjing. Bagi pun menyalak, tak bagi pun menyalak. Jadi satu bangsa yang tak bersyukur. Jadi satu bangsa yang hanya taat kepada tuan dia. Dan yang lain semua jahat. Tuan dia bagi makan, dia baik dengan tuan dia. Tuan dia tak bagi makan, dia gigit tuan dia. 2, jadi perangai macam babi. Anak tak dijaga, beranak banyak, anak tak erti belah. Tidak ada perasaan cemburu macam babi. Babi adalah binatang yang tak ada cemburu, yang tak ada jealous. Antara laki babi dengan isteri babi ni, bini babi ni tak ada jealous. Kamu nak pakai bini aku pakai bini kau. Penyakit macam tu dah ada sekarang. Maka jadilah balak-balak satu persatu apabila kita menjadi 15 perkara ini, insya-Allah. Pada kuliah yang akan datang kita baca pula ini suatu tambih pada hendaklah ada bagi laki-laki yang ada baginya itu di dalam cemburuan yang pertengahan. Kita akan masuk pada pelajaran yang akan datang bab cemburu. Macam mana nak cemburu, macam mana hak cemburu, boleh tak cemburu, boleh tak cemburu. Yang paling saya tengok ada yang cemburu paling dahsyat tuan-tuan, dia cemburu pada anak laki-laki dia. Bila mak dia berbual dengan anak dia sendiri, anak kandung dia, anak kandung isteri dia. Mak dia berbual dia, datang bapak dia, dia tampar anak jantan. Bapak dia cakap kan, jangan menyembang dengan mak. Dia cemburu sungguh tuan-tuan. Budak tu baru tingkatan 1. Tampar. Macam mana ustaz tahu? Saya 8 tahun, 9 tahun tuan-tuan, saya uruskan kem. Jadi bila tengok masalah budak-budak, saya akan panggil budak ni. Bila dia diam, bila dia tak ada respon, bila dia nangis, saya akan panggil. Masalah kamu apa?
Cakap dengan ustaz, tak ada apa. Cakap je lah. Orang kata tak ada apa, tak ada apa. Maknanya ada apa tu. Tak apa, tak nak cakap tak apa. Lantak kamu, masalah apa, ustaz tak ada masalah apa. Pergilah balik. Balik asrama. Dia tak nak cakap. Tak ada siapa nak tolong. Selesai dengan Allah sendiri. Saya kalau budak mengada macam itu saya buat. Elok bangun buka pintu, duduk balik. Ustaz minta maaf. Pun salah. Bapak. Kenapa? Bapak tak bagi jumpa mak, cakap dengan mak, makan dengan mak, tengok TV dengan mak. Kenapa? Bapak kau kenapa? Dia cemburu, Ustaz. Mak nak cakap dengan saya pun takut saya nak cakap dengan mak. Walaupun dalam rumah. Tengok TV tak boleh dengan mak, makan tak boleh. Kamu ngorak mak kamu ke? Mana nak ngorak Ustaz? Mak saya kot. Itu yang bapak jelis pasal apa? Tak tahu. Tak gila ke orang tua tu? Sudah. Entah ni. Bila saya dah habis camp, saya panggil bapak dia nyembang. Abang ada masalah ke dengan isteri anak-anak? Tak ada apa? Tak, kita dapat laporan. Abang duduk bang. Apa masalah abang ni? Bila nyembang-nyembang, dia mengaku, saya tak boleh tengok orang menyembang dengan isteri saya, walaupun dia tu bapa saya, bapa mertua saya, walaupun dia adik ipar saya tak boleh. Apa punca dia? Kita jumpa bulan depan. Kita akan sambung cerita ni lah. InsyaAllah saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.